Terima kasih kepada pengurusi majlis. Seterusnya yang dimuliakan pengurusi masjid, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, para ustaz dan ustazah, para alim ulama, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita melahirkan rasa syukur di dalam hati kita kerana dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan keizinan, kekuatan kepada kita untuk kita terus melakukan amal ibadah di waktu malam ini yang merupakan malam bulan Ramadan dan merupakan pertengahan bulan Ramadan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang kepada kita hidup sehingga hari ini dapat kita berpuasa selama setengah bulan dalam bulan Ramadan, dan kita mudah-mudahan kita doa kepada Allah supaya Allah taala berikan kesempatan untuk kita habis berpuasa sehinggalah habis bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan pula kepada kita Ramadan yang akan datang. Muslim muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ibadah puasa adalah satu ibadah yang sangat istimewa yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada manusia, yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-Nya. Muslim muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dalam satu hadis Nabi, dalam satu hadis disebut, dalam satu hadis kursi, Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Kullu amal ibni Adam lahu. Setiap amal untuk anak-anak Adam adalah bagi dia. Illa shaum, melainkan puasa. Wa ana ajzi bi. Dan aku yang akan ganjarkan ganjaran kepadanya. Muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian, dalam satu hadis kursi lagi Allah Taala sebut apa? As-siyamu junnah. Puasa itu perisai. Puasa itu merupakan perisai daripada kita dibakar daripada api neraka. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Adapun perbuatan yang baik, amalan yang baik adalah Allah Taala ganjarkan 10 kali ganda pahalanya. Illa shaum, melainkan puasa. Kenapa? Kerana puasa Allah Ta'ala kata apa? Fa innahu li wa ajzi bi. Kerana puasa itu untuk aku dan aku akan bagi ganjaran kepada aku yang akan tentukan ganjaran. Kalau dalam banyak-banyak amal ibadah, kebanyakan amalan itu Allah Ta'ala bagi tahu dah. Kalau kamu buat macam ini, ganjarannya banyak ini. Dan kalau kamu solat jemaah akan mendapat 27 kali ganda. Kalau kamu sembahyang sendiri akan dapat 1. Nah, itu kalau khusyuk, kalau tak khusyuk 3,5. Saya muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dan kalau kamu bersedekah di jalan Allah, kamu buat satu hasanatun, kamu buat satu kebaikan, Allah Ta'ala akan ganjarkan dengan 10 kebaikan. Jadinya bila mana puasa, Allah Ta'ala kata dah, dalam ibadah puasa ini untuk aku dan aku sahaja yang akan tentukan berapa bilangan ataupun berapa jumlah pahala ataupun balasan baik yang aku nak berikan. Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, cuba kita tengok dalam apa kita hidup dekat dunia ni. Kalau sesuatu benda yang diberikan, orang kata apa, surprise. Maksudnya bila kita tanya, orang kata mari sini kita buat macam ni, kita tanya pakcik apa boleh dapat kalau buat macam ni, pakcik kata rahsia, nanti saya bagi tahu. Macam itu. Jadi bila jadi keadaan macam itu, kita nampak, oh ya, ni nampak, orang kata bila sesuatu perkara yang dirahsiakan, dia akan menjadi satu yang istimewa. Apatah lagi kalau yang merahsiakan kepada kita tu orang yang ternama. Takkan dia nak bagi sikit-sikit je. Yang ni yang merahsiakan ganjaran kepada kita bukan orang, bukan makhluk, bahkan Allah Subhanahu wa taala, pemilik seluruh alam. Allah Subhanahu wa taala pemilik seluruh alam, dia dah kata dah kepada kita, kamu puasa. Kita pun tanya, ya Allah, ganjaran puasa macam mana? Allah
besok ada satu kejutan kepada kita kerana ibadah puasa yang kita lakukan. Muslim muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kenapa ibadah puasa begitu istimewa tak macam ibadah lain? Kerana ibadah puasa ini adalah salah satunya ibadah yang sangat tersembunyi. Ibadah puasa adalah satu ibadah yang sangat tersembunyi. Tersembunyi macam mana? Allah tak. Sedangkan memang orang tahu dah masuk bulan Ramadan je puasa. Tapi muslim-muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dah bila mana orang tanya kepada kita, Syekh entah puasa tak? Alhamdulillah puasa. Bukti? Boleh bagi bukti? Kita tak boleh nak bagi bukti ke orang yang kita puasa. Jadi puasa hanya kita dengan Allah je yang tahu. Puasa hanya kita dengan Allah je tahu. Kalau kita bersedekah, kita ada bukti, kita bagi duit. Kalau kita bersembahyang, kita ada bukti sebab ada pergerakan. Kalau kita buat apa lagi? Kalau kita buat ibadah, apa-apa ibadah yang lain, dia ada tindak, orang kata tindak tanduk dia. Kebanyakan ibadah yang kita buat, kena buat. Tetapi ibadah puasa, jangan buat. Maksudnya apa? Jangan makan, jangan minum. Kalau sembahyang, kena sembahyang. Kena rukuk, kena sujud. Kena angkat takbiratul ihram. Kalau kamu zakat, kena bayar zakat. Tapi kalau puasa, lain. Kalau puasa, kamu tak boleh makan, kamu tak boleh minum. Muslim-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebab itulah menjadikan puasa itu adalah sangat istimewa. Kerana satu ibadah yang susah nak dapat riak tu susah. Kita puasa susah nak dapat riak. Sebab apa? Kita puasa, orang lain pun puasa. Kemudian kita tak boleh nak tunjuk dekat orang. Tak, kita jalan, tak boleh nak tunjuk ke orang yang kita puasa. Tapi kalau kita sembahyang, kita datang kat masjid, oh ya, orang tengok kita sembahyang. Dah. Kalau puasa ni kita duduk dekat masjid daripada pagi sampai petang, orang tak tahu kita puasa ke tak. Sila-sila masuk kat bilik minum air, batal puasa. Jadinya di antara subuh dengan maghrib itu adalah rahsia di antara kita dan Tuhan. Orang yang tak boleh tahu kalau kita pergi masuk kat dapur, kadang-kadang kita duduk rumah, mak ayah tidak. Kan? Tak ada siapa kat rumah. Kadang-kadang ayah kerja semua kerja pakat, tinggal kita semua dalam rumah. Boleh je nak pergi siap nak goreng telur pun tak ada masalah. Boleh makan. Tapi kenapa kita tak buat? Itu yang dikatakan puasa itu dia mendidik kepada kita supaya bertakwa. Takut kepada Allah walaupun tak ada manusia yang tahu. Nah, sebab tu kalau kita tengok dalam ayat Al-Quran berkaitan dengan puasa, Allah Ta'ala kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Ta'ala fardukan kita puasa. Kemudian diakhirkan ayat itu dengan apa? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Kenapa? Kerana ibadah puasa adalah ibadah, satu-satu ibadah yang boleh dan hampir mudah untuk kita menjadi insan yang bertakwa. Sebab apa? Sebab ibadah saya sebut dah tadi, dia rahsia. Walaupun orang tak nampak, kita tetap berpuasa. Sebab itu ibadah tadi dia boleh melahirkan insan-insan yang bertakwa. Sebab itu orang yang mana masuk dalam madrasah tarbiyah bulan Ramadan, mereka boleh meningkatkan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslim-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ibadah puasa kenapa dia boleh menjadikan kita sebagai orang yang bertakwa? Kerana ibadah puasa adalah satu-satu ibadah yang ajar kepada kita untuk didik nafsu kita. Dalam bulan puasa syaitan dah kena ikat dah, wasufidat syayatin kata Rasulullah. Dalam bulan puasa syaitan dah kena ikat. Syaitan telah dibelenggu. Jadi yang jadi masalah kepada kita, musuh utama kita adalah nafsu. Dan nafsu ada lagi dalam diri. Sebab itu bila mana sampai di bazar Ramadan, macam-macam nak beli. Sebab apa? Syaitan tak ada, tapi banyak ni nak beli ni. Sebab apa? Sebab ada nafsu. Muslim-muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, maka Allah Ta'ala jadikan satu bulan yang mana semua wajib untuk puasa. Supaya apa? Supaya pada masa bulan ini kita mampu nak mentarbiah, mampu nak mendidik nafsu kita untuk kita menghadapi bulan yang lain pula sebelum sampai bulan Ramadan. Muslim-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dah kenapa orang yang mana kalau kita tengok apa
Sebab nafsu dia sentiasa akan suruh kita buat kejahatan. Nafsu dia akan sentiasa suruh kita buat ingkar arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perbuatan nafsu dengan permintaan takwa adalah bertentangan. Maka orang yang bertakwa dia kena lawan dengan nafsu dia. Sebab itu muslim-muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dalam satu hadis qudsi Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Allah Taala sebut apa? Abdi, anta turidu wa ana uridu. Wahai hambaku, anta turidu wa ana uridu. Kamu nak, kamu ada sesuatu yang kamu nak, dan aku juga ada sesuatu yang aku nak. Wa la yakunu illa ma uridu. Akan tetapi tidak akan terjadi sesuatu melainkan sesuatu yang aku kehendaki. Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala firman dalam satu hadis qudsi, Allah Ta'ala kata apa? Abdi, wahai hambaku, anta turidu wa ana uridu. Kamu nak sesuatu, aku pun nak. Kemudian Allah Ta'ala kata apa? Wa la yakunu illa uridu. Tak akan berlaku sesuatu itu melainkan jika aku berkehendak. Kemudian wa in sallamtani fi ma uridu kafaituka ma turidu. Allah Ta'ala sebut, sekiranya kamu menyerahkan kehendakmu itu kepada aku, lalu Allah Ta'ala kata apa? Kafaituka ma turidu, maka aku akan sempurnakan kehendak kamu. Aku akan cukupkan keperluan kamu. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi, wa illam tusallimni, sekiranya kamu tak serahkan kehendakmu kepada aku, az'ajtuka fima turidu, maka kamu tak akan dapat apa yang kamu nak. Wa la yakunu illa ma uridu, kamu tak akan dapat apa-apa melainkan apa yang aku nak. Terbaca tu nak tak nak ni tak faham. Simak yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, nak cerita ni Allah Ta'ala sebut dalam satu hadis qudsi. Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata kepada manusia, kamu nak, aku pun nak. Nak ceritanya apa? Keinginan manusia sentiasa, kadang-kadang kita berperang dengan keinginan nafsu kita. Kita hidup di atas muka bumi ini, kita terpaksa mengharungi satu peperangan, iaitulah perang di antara keinginan nafsu kita dengan keinginan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala berkehendak kepada kita supaya menjadi orang yang soleh, supaya menjadi orang yang beriman, tingkatkan ketakwaan, banyak beramal ibadah. Tapi nafsu dah, nafsu kata kena tidur, nafsu kata jangan baca Quran banyak, letih nak baca. Kalau boleh biar tidur tak apa. Buka-buka mata, buka je puasa, habis cerita. Muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, nak ceritanya manusia sentiasa berperang dengan keinginan nafsu dan dengan keinginan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam satu ayat Al-Quran, Allah Ta'ala kata apa? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kamu melihat, wahai Muhammad, orang yang mana menjadikan nafsunya sebagai Tuhan kepada dia. Dan Allah Ta'ala sebut afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Adakah kamu tidak lihat bagaimana di kalangan mereka yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Zaman hari ini berapa ramai orang yang jadikan nafsu sebagai Tuhan. Allah Ta'ala perintah jangan buat, nafsu kata buat. Tapi kita ikut siapa? Kita ikut nafsu. Siapa Tuhan kita? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, dalam ayat Al-Quran jelas sebut orang yang ada di kalangan mereka menjadikan nafsu mereka sebagai Tuhan mereka. Sebab itu bila mana kalau kita lihat, kadang-kadang kita sebagai manusia, kadang-kadang dalam sembahyang pun kita lupa kepada Allah. Dalam sembahyang pun kita lupa kepada Allah. Sebab itu kata seorang Syekh Ma'sarawi di Mesir, dia sebut apa? Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wala taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu dekati solat dalam keadaan kamu mabuk, sehinggalah kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan dalam sembahyang. Muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ayat tu dia cerita apa? Jangan minum arak. Jangan kamu bila mana nak sembahyang kamu minum arak. Sebab apa? Kalau kamu minum arak kamu mabuk. Kalau kamu mabuk kamu tak faham apa yang kamu cakapkan dalam sembahyang. Lalu kata Syekh Ma'sarawi, dah berapa ramai di kalangan kita hari ini sembahyang tak minum pun arak, tetapi kita tak sedar pun, kita tak tahu pun apa yang kita baca dalam sembahyang. Kerana apa? Kerana kita mabuk dengan dunia kita.
time semayang tu hujan, lagilah. Kalau boleh dalam hati tu, ya Allah, bagilah anak aku angkat kain. Tu dalam semayang. Muslim-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Berapa ramai orang yang jadikan hawa nafsu dia, dunia dia sebagai Tuhan. Dan berapa ramai orang yang bila mana minta kepada Allah, wajib suruh Allah Ta'ala makbulkan. Tak. Berapa ramai orang yang buat macam itu, bila mana doa-doa, kenapa dah Allah tak makbulkan? Makbulkan lah, aku dah minta. Siapa Tuhan? Muslim-muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Sebab itu ada satu kisah yang mana ada seorang pemuda yang mana Allah Ta'ala uji dia. Sebab apa? Dia banyak sangat melakukan maksiat kepada Allah, sehingga kalau Allah Ta'ala zahirkan maksiat itu dengan berbau busuk, siapa-siapa duduk dekat dengan dia bau busuk, kerana dia banyak melakukan maksiat. Lepas ni jangan pula bau orang busuk, banyak maksiat ni. Tak, ni kisah yang ceritakan yang mana Allah Ta'ala bagi seorang pemuda ni, Allah Ta'ala nak bagi hidayah macam-macam cara. Allah Ta'ala nak bagi hidayah kepada pemuda tadi ni, dia banyak sangat buat maksiat, sehingga Allah Ta'ala nak zahirkan rasa bau busuk pada diri dia. Siapa yang duduk dekat dengan dia je bau busuk. Jadi tak ada siapa nak kawan dengan dia, tak ada siapa yang nak jumpa dengan dia. Sampailah satu ketika dia dah fed up duduk seorang-seorang. Kita cuba bayangkan duduk kat atas dunia ni, jumpa je orang lari, jumpa je orang lari. Tension. Lalu dia pun pergilah berjumpa dengan seorang ulama yang besar pada masa itu. Dia tanya kepada ulama. Dia kata, wahai ulama, wahai syekh, aku ni dah tak tahan dah. Asyik bau busuk je, sampai tak ada orang pun datang kepada aku. Lalu kata syekh tadi, dia kata, aku rasa kamu ni banyak sangat maksiat, sehingga Allah Ta'ala zahirkan maksiat kamu kepada rupa bau busuk tadi. Maka kalau kamu nak hilangkan bau busuk tadi, bertaubatlah kepada Allah, banyakkan istighfar kepada Allah. Dan jadi dia pun bila mana dia dengar syekh tu kata, oh kena istighfar untuk hilangkan bau busuk tadi. Lalu dia pun balik ke rumah, lalu dia beristighfar kepada Allah selama 40 hari 40 malam. Dia semayang taubat, dia beristighfar. Setiap hari dia tak pernah dia lupa istighfar kepada Allah. Kemudian sampai 40 hari dia pun tension. Pasal apa? Bau busuk tak hilang lagi. Bau busuk tak hilang lagi walaupun dia dah istighfar kepada Allah Ta'ala. Lalu pemuda tadi datang balik jumpa dengan syekh tu. Dia kata, wahai syekh, engkau kata kalau aku istighfar kepada Allah, Allah Ta'ala akan hilangkan bau busuk aku. Tapi kenapa tak hilang-hilang? Lalu syekh ni kata kepada pemuda tadi, aku nak tanya kamu, siapa Tuhan? Kamu ke Allah Ta'ala? Jikalau Allah Ta'ala itu Tuhan, maka datang kepada Allah lah. Bila mana pun, bila masa pun dia nak sembuhkan, bila masa dia nak hilangkan. Kenapa pula kamu nak tentukan, oh Allah Ta'ala kena hilangkan busuk di badan aku, wajib Allah Ta'ala hilangkan? Mana boleh. Siapa Tuhan sebenarnya? Jadi sebab itu muslim-muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, bila mana pemuda tadi dengar itu tersentak dia, oh rupanya macam itu. Dia kata, aku hamba, aku ada Allah. Maka selepas itu dia beribadah sebagai seorang hamba, bukan sebagai seorang Tuhan. Kadang-kadang kita beribadah sebagai seorang Tuhan. Kita ibadah, kita nak sesuatu Allah Ta'ala bagi. Kita ibadah, Allah Ta'ala wajib buat apa yang kita nak. Jangan ingat kita hamba, kita ada Allah. Maka setiap ibadah kita, jadikan ibadah itu sebagai penghambaan kita, bukan sebagai kemuliaan kita. Muslim-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, nak sebutnya, jangan kita sampai jadikan nafsu kita sebagai Tuhan kepada diri kita. Tak, bila mana Allah Ta'ala perintah buat macam ni, kita tak buat, tapi nafsu minta kita buat. Muslim-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, sebab itu kata seorang Syekh Busairi, Syekh yang masyhur di Mesir, dah tak ada juga, meninggal dunia dah. Syekh Busairi disebut apa? Dia kata an-nafsu katifl. Nafsu itu dia umpama budak-budak. Nafsu itu dia umpama budak-budak. Sebab apa? Cuba kita tengok orang yang budak-budak. Kalau dia nak coklat, dia minta dengan ayah dia, kata nak coklat, nak coklat. Lepas tu ayah dia kata, boleh, lepas ni jangan minta dah. Okey. Ayah pun bagi coklat. Besok nampak coklat, nak coklat, nak coklat. Semalam kata tak nak minta dah. Itulah nafsu. Bila mana dia minta, kita lari. Lepas tu dia minta lagi. Nafsu tidak akan pernah letih, tidak akan penat untuk meminta
satu gunung emas kepada nafsu untuk memuaskan dia, nescaya nafsu tidak akan puas. Nescaya nafsu tak akan puas. Dah kaum hawa kalau mereka teringin sangat, suka sangat emas, bagilah emas 2 gunung, nescaya mereka minta 1 lagi gunung. Dah orang lelaki kadang-kadang nakkan sangat duit ataupun gilakan sangat sebagai wanita cantik, bagilah kepada dia 10,000 wanita cantik, nescaya dia nak 100 lagi. Muslim-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, nafsu dia takkan pernah berhenti untuk meminta. Maka sebab itulah bila mana kita ada nafsu, maka kitalah yang akan hadkan dia sejauh mana. Nafsu ni dia ada keinginan. Keinginan tu kadang-kadang perlu. Jangan kita minta, ya Allah buanglah nafsuku. Jangan. Buang nafsu jadi malaikat lah. Muslim-muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, nafsu itu dia menjadi satu rahmat dan dia menjadi satu ujian. Bila mana Allah Ta'ala memberikan nafsu kepada kita, maka kita boleh menghayati kehidupan di atas dunia ini. Cuba bayangkan tak ada nafsu, tengok nasi tak. Rasa tak ada apa, tengok nasi, tengok ayam tak nak rasa. Jadi hidup kat dunia ni tak ada apa-apa langsung. Tak, sebab apa? Sebab tak ada nafsu, tak ada keinginan. Tapi bila mana ada nafsu, maka Allah Subhanahu wa taala bagi kita nafsu, kita boleh hidup ke atas muka bumi. Kemudian nafsu itu sebagai ujian. Kerana apa? Kerana nafsu itu perlu dibataskan. Nafsu nak boleh bagi, tapi ada batasannya. Dan Allah Ta'ala sebut apa? Kulu washrabu wa la tusrifu. Kalau kamu nak makan, kalau kamu nak minum, makanlah, minumlah. Kulu washrabu. Bahkan Allah Ta'ala kata, makan dan minum, tapi jangan melampaui batas. Begitu juga dengan nafsu. Nafsu dia nak. Benda yang dibolehkan oleh Allah Ta'ala, kita boleh buat, tetapi dengan batasan dia. Jangan lebih had pula. Benda yang Allah Ta'ala tak bagi, maka kena bataskan nafsu. Ini tak boleh. Muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Sebab itu Rasulullah SAW ketika mana pulang daripada satu peperangan, dan Rasulullah kata kepada para sahabat, dia kata apa? Raja'tu min jihadil asghar ila jihadil akbar. Rasulullah kata, Rasulullah baru balik dengan para sahabat dalam satu peperangan. Perang jihad fisabilillah, perang angkat senjata. Rasulullah dengan para sahabat baru pulang daripada berjihad fisabilillah. Lalu bila mana dalam perjalanan Rasulullah bercakap kepada para sahabat, raja'tu min jihadil asghar ila jihadil akbar. Wahai sahabat-sahabat, kita ni pulang daripada jihad yang kecil kepada jihad yang lebih besar. Kemudian para sahabat terkejut, dia tanya kepada Rasulullah, wa mal jihadul akbar ya Rasulullah? Apakah jihad yang besar itu wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah kata apa? Al-jihadun nafs. Jihad dengan nafsu. Jihad dengan nafsu. Sebab itu muslim-muslimat yang dirahmati Allah, siapa-siapa yang berjaya menjadikan nafsu dia sebagai nafsu mutmainnah. Dan nafsu dia ada 3 peringkat. Ada apa? Nafsu amarah, ada nafsu lawamah, ada nafsu mutmainnah. Dan nafsu amarah, nafsu yang sentiasa mengajak kepada kita kepada keburukan. Sentiasa mengajak kepada keburukan. Nafsu lawamah, nafsu yang sekejap sedar, sekejap buat, sekejap sedar, sekejap buat. Biasa itu orang awam macam kita tu, nafsu lawamah. Tapi muslim-muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, jadikan madrasah Ramadan pada hari ini, madrasah Ramadan pada bulan ini, pada tahun ini, sebagai satu medan dan latihan untuk kita jadikan nafsu kita sebagai nafsu mutmainnah. Nafsu yang sentiasa mengajak kita kepada kebaikan. Dan Allah Ta'ala sebut kepada pemilik nafsu mutmainnah, bila di hari akhirat nanti Allah Ta'ala kata apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai pemilik nafsu mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kamu, kembalilah kamu kepada Allah dengan penuh keredaan Allah, dengan penuh keredaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kata Allah Ta'ala, wahai hamba-hambaku, masuklah dalam syurga, mana-mana syurga yang kamu mahu. Muslim-muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kalau kita didik sampailah kita menjadi
pemilik nafsu mutmainnah. Bila mana kita sampai di akhirat, bila mana kita sampai di padang mahsyar, padang yang penuh dengan dugaan, padang mahsyar kehidupan yang penuh dengan sengsara. Tapi cuba bayangkan bila mana dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan kerisauan, tiba-tiba kita diseru oleh Allah Ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai pemilik nafsu mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kamu kepada Allah, kembalilah kamu kepada Allah dalam keadaan dengan penuh keredaan. Fadkhuli fi ibadi, wahai hambaku, masuklah mana-mana syurga. Wadkhuli jannati, masuk mana-mana syurga yang kamu nak. Muslim muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka sebab itulah kita kena cuba didik nafsu kita. Kerana Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, apa dia Allah Ta'ala sebut? Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa' wal banina wal qanatir wal muqantarati minadh dhahab wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Zalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran apa? Zuyyina lin-nas. Allah Ta'ala perhiaskan bagi manusia ni apa? Hubbus syahwat. Dia ada kecintaan, dia ada keinginan kepada wanita, kepada harta benda, zahab wal fiddah, suka kepada harta benda, emas dan perak, suka kepada kenderaan dan sebagainya. Allah Ta'ala sebut apa? Zalika mata'ul hayatid dunya. Demikian itulah nikmat sementara yang ada di dunia. Muslim-muslimat yang dirahmati Allah, dalam ayat ini zuyyina linnas, diperhiasi manusia itu, dihiasikan wanita, dihiasikan seluruhnya dengan kecantikan, keindahan dan juga keinginan. Para ulama tafsir ayat ni, siapa yang cantikkan tu? Dalam Al-Quran dia guna zuyyina. Dia guna zuyyina. Orang panggil bina majhul. Benda yang kita tak tahu siapa yang buat. Zuyyina linnas, diperhiasikan kepada manusia ini, perempuan-perempuan dan sebagainya, dengan keinginan dan kecantikan. Siapa yang hiasi kecantikan itu? Siapa yang hisikan keinginan itu? Para ulama mentafsirkan dengan dua. Pertama ialah tafsiran mengatakan Allah yang cantikkan, Allah yang memberikan keinginan. Yang kedua, syaitan yang cantikkan dan syaitan yang masukkan rasa keinginan dalam diri kita. Dua-dua tafsir ni betul. Para ulama sebut zuyyina linnas, sekiranya yang dihiasikan kepada kita itu, yang cantikkan kepada kita, yang campakkan rasa keinginan dalam diri kita, itu adalah Allah, maka kita akan jadikan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu sebagai tanaman untuk kita petik di akhirat nanti. Allah Ta'ala cantikkan dunia, Allah Ta'ala berikan kita ada keinginan kepada wanita, kenderaan dan sebagainya. Bila mana kita ada keinginan kepada wanita, maka kita kahwin dengan cara yang sah. Bila mana kita suka kepada kenderaan, kita gunakan kenderaan untuk jihad fi sabilillah. Ayat ini dipanggil zuyyina linnas, Allah Ta'ala yang cantikkan. Maka dijadikan dunia-dunia yang dia ada sebagai mazra'atul akhirah, sebagai tanaman untuk akhirat. Sekiranya kecantikan dan keinginan itu dihiasi oleh syaitan, maka kita akan jatuh terus dalam lembah kehinaan dunia. Kita akan terus suka dengan dunia, sehinggalah kita lupa kepada pemilik dunia, pemilik alam, iaitulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang muslim-muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dah 30 minit cukuplah sekadar itu. Dekat depan ni pun dia dah tulis dah 30 minit. Jadi yang muslim-muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dah cukuplah sekadar itu. Nak ceritanya bahawasanya, gunakanlah bulan Ramadan, ibadah puasa sebagai tarbiyah, sebagai pendidikan, sebagai madrasah untuk kita didik nafsu kita, supaya nafsu kita menjadi nafsu mutmainnah yang Allah Ta'ala akan seru pada hari akhirat nanti. Dah latih diri kita. Sebab itu dalam ayat puasa disebutkan la'allakum tattaqun. Kerana orang yang nak menjadi orang yang bertakwa, dia kena mujahadatun nafsi, dia kena lawan dengan nafsu dia. Bila mana kita berjaya lawan nafsu kita, maka kita akan menjadi insan yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup sekadar itu. Sebelum itu nak sebut, pasal tadi Fungsi Mali sebut jualan tu untuk penggunaan saya dekat Mesir, tak juga.
Yang tu modal abang saya. Saya ada masuk sikit lah modal dalam tu. Jadinya kalau yang nak beli jubah dan tudung dan sebagainya, boleh belilah dekat abang saya. Itu bisnes abang saya. Jadinya itulah, nak sebut betulkan itu je lah. Jadi yang muslim-muslimat yang dirahmati Allah SWT sekalian, yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.